globalisasi. Okey, ini merupakan isi kandungan saya, iaitu apresiasi karya untuk ukiran kayu berasaskan prinsip estetika Melayu Zakaria Ali. Yang pertama ada halus, berguna, bersatu, berlawan, berlambang dan bermakna. Yang pertama adalah halus. Karya ini menunjukkan kehalusan dalam teknik ukiran. Setiap lekuk daun dan kelopak bunga diukir dengan teliti, memperlihatkan kemahiran tangan pengukir yang tinggi, permukaan licin dan garisan ukiran yang jelas menggambarkan ketelitian, kesabaran seniman dalam menghasilkan seni yang mempesona. Yang kedua pula adalah berguna, iaitu karya ini bukan sahaja berfungsi sebagai hiasan tapi juga boleh berpotensi sebagai panel dinding atau pelengkap seni bina dalaman yang memberi suasana tenang dan alami. Serta dalam konteks budaya Melayu pula, seni ukiran kayu ini sering digunakan untuk memperindahkan rumah tradisional, menjadikannya bukan sekadar seni tetapi juga warisan yang berfungsi. Yang ketiga adalah bersatu. Unsur flora yang organik bersatu secara harmoni dalam elemen geometrik latar belakang yang berstruktur. Kemudian gabungan ini melambangkan kesatuan antara manusia dan alam, serta keseimbangan antara unsur seni menjadi dan rangkaian berstruktur. Ciri penting dalam seni Melayu yang mengangkat nilai kesederhanaan dan keseimbangan. Kemudian adalah berlawan, iaitu terdapat unsur pertentangan yang menarik antara bentuk lengkung bunga yang lembut dan garisan lurus serta melengkung latar belakang. Kontras ini menambah dinamika daripada karya dan menyalahkan keindahan bentuk visual. Ia juga mencerminkan prinsip berlawanan dalam estetika Melayu yang tidak bersifat konflik tetapi saling melengkapi. Seterusnya adalah berlambang, iaitu motif bunga dalam ukiran ini juga boleh ditafsirkan sebagai simbol kehidupan, kesuburan dan kelembutan. Dalam konteks Melayu, alam sering digunakan sebagai lambang seni murni dan pengajaran hidup. Bunga ini juga boleh dianggap sebagai lambang kecantikan yang bersifat sementara tapi dia menekankan nilai kesedaran dan penghargaan terhadap masa. Dan kemudian kita ada bermakna, iaitu karya ini mengandungi makna yang lebih mendalam tentang hubungan manusia dengan alam semula jadi, serta nilai estetika yang diwarisi secara turun-temurun. Ia bukan hanya sekadar hasil seni tetapi juga mencerminkan falsafah hidup, budaya dan identiti Melayu yang memungkinkan keselarasan simbolisme dan kesenian dalam berjiwa. Kesimpulannya, karya ukiran kayu ini bukan hanya sekadar hasil seni visual tapi dia mencerminkan sesuatu kesenian yang mendalam terhadap prinsip estetika Melayu seperti yang digariskan oleh Zakaria Ali, iaitu ada 6 prinsip tadi. Ia juga memperlihatkan kehalusan seni tangan, mempunyai kegunaan dalam kehidupan seharian, contohnya macam perhiasan dinding, lepas tu serta menzahirkan kesatuan dan keseimbangan antara unsur semula jadi dan rekaan. Macam dekat dalam karya ni ada bunga dengan simbol geometrik. Lepas tu elemen pertentangan dimanfaatkan untuk memperkuatkan kesan visual, sementara simbolis flora memberi nilai spiritual dan budaya. Secara keseluruhannya, karya ini kaya dengan makna dan mencerminkan nilai-nilai murni warisan seni Melayu yang patut dihargai dan dipelihara. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.